Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama Chef Nan dan juga Mak Munah. Hari ini saya nak bawa anda penonton semua ke Pasar Kajang untuk sama-sama Chef Nan untuk mencari bahan-bahan untuk buku yang akan kita keluarkan tidak lama lagi. Jom kita masuk ke Pasar Kajang. Okey, kat sini kita tengok banyak sayur-sayur kampung yang kita boleh dapat dalam Pasar Kajang ni. Selain daripada sayur-sayur kampung ni, kita boleh juga dapat sayur-sayur moden Mak. Okey, kita nak tanya makcik ni sikit lah, dia punya sayur ni dapat daripada mana cik Ada yang daripada Pasar Borong, ada yang daripada kampung. Daripada kampung. Pasar Borong kita uji malam. Ni berapa ni satu pinggan ni? RM2. RM2. Ni daun selam ni sedap ni makan dengan sambal belacan. Okey, barang-barang sayur semua dah ada. Mak Munah pun dah pergi ke section ikan. Kita nak pergi beli ikan pula Jom. Okey, sekarang kita dekat kedai jual ikan. Sebab Mak Munah nak beli udang Kalau nak tahu dia segar ke tak, kita pegang Kalau dia keras macam ni, dia pegang, maksud dia udang dia segar dah Kalau sotong, kalau kita angkat ni kan ada licin macam tu, maksud dia sotong ni segar Begitu juga dengan ikan, kalau kita nak tahu dia segar atau tidak dia fresh, dia ada insang dalam ni. Kalau dia merah macam ni, maksud dia ikan tu fresh Okey, Mak Munah nak buat ayam percik hari ni. So kita akan cari beberapa ekor ayam. Tapi kita nak ambil dia punya peha sahaja. Sebab kita nak buat ayam percik yang nak bagi cantik So bang, ayam berapa sekilo RM7.5. Bagilah dalam 2 ekor. Kita nak buat tahu Jepun masak dengan dada ayam Sekarang ni kita nak beli bawang. Okey, nak tahu macam mana Mak Munah kalau nak tahu bawang yang elok. Okey, keras berkilat dan juga dia tak lembik lah. Lembik okey. Ini adalah ikan masin yang terbesar dekat dalam Pasar Kajang ni. Dia nama dia ikan kurau, aunty tu kata Ni sedap ni, masak lemak cili api. Okey, nampaknya barang yang kita perlukan dekat sini sudah pun ada Mak. Jadi kita akan ke studio Anak Muslim untuk meneruskan kita punya projek buku masakan Chef Nan yang terbaru nanti. Jom. Jom kita balik. Okey dah.